Episod 2 kami berada di Kenyir. Jom teruskan serta bersama kami Tarbiyah Bakers, dan kali ini kita nak review Boyon Houseboat. Boyon Houseboat ni terdapat 11 bilik, yang mana kat bawah tu ada 3 bilik berhawa dingin VIP kan, dan di atas ada 8 bilik hanya kipas angin. Dan inilah view kami berada di atas houseboat ni. Manakala inilah dapur kita dan kita tengah siap untuk makan tengah hari. Hari ini menu kita adalah menu sangat istimewa, iaitu menu-menu yang asalnya dari Terengganu dan juga dari Kelantan. Dan ini contoh. Dan sekarang ni kita tengah prepare untuk masak. Ni contoh kita masak ikan goreng. Kali ini kita akan makan dengan cicah budu. Yang ni ikan bekok. Yang ni sayur-sayur kita dah rebus siap. Dan program ni adalah program kita meraihkan mak kita baru habis tempoh iddah, dan mana ayah kita meninggal pada hari itu pada 25 Syawal. Dan hari ini dan kita meraihkan mak dan kita bawa mereka semua menuju ke Tasik Kenyir. Dan inilah menu kita, ikan bekok makan dengan kuah singgang, dan ada ikan goreng, ada daging. Dan inilah menu-menu kita. Dan kita sekarang ni bersiap sedia untuk makan tengah hari dengan view yang sangat cantik dengan ciptaan Allah yang Khalik yang Musawwir. Jom kita tengok reaksi mereka. Setelah mereka ni ada yang pertama kali, ada yang second, dan ada yang macam saya ni dah banyak kali dah. Ni contoh dia menu kita, budu sambil dengan kita kocok gaul-gaul dengan telur. Dan alhamdulillah sangat-sangat sedap dengan view yang sangat cantik. Inilah nikmatnya berada di negeri yang paling bahagia, iaitu negeri Terengganu Darul Iman. Ada pulau, ada tasik, dan ada macam-macam aktiviti dekat negeri Terengganu. Kepada mereka di luar sana, jom datang Terengganu. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Bakers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.